Pada kali ini kita akan melihat untuk kali yang terakhir hadis yang mengisahkan umat Islam akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Sepanjang pengajian kita, inilah hadis yang paling panjang kita huraikan, yang paling lama kita syarahkan. Termasuk minggu ini mungkin sudah 6 kali. Sudah 6 kali kita masih syarahkan hadis umat Islam ikut langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. InsyaAllah minggu ini minggu yang terakhir. Seandainya kita buat kuliah sebulan sekali, maksud dia setengah tahun baru habis satu hadis. Punya lama. Hadis kita masih hadis yang sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran li shibri wa zira'an li zira'in hatta law dakhalu fi juhri dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wal nasara. Qala faman? Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad, kamu ni maksud dia kita lah, akan mengikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga kan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikut mereka. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi sebelum kita melihat apakah langkah-langkah kaum Yahudi dan Nasrani yang telah kita ikut dan sedang kita ikut, kita imbas sedikit kuliah yang lalu. Dalam kuliah yang lalu kita membicarakan tentang berita gembira buat umat Islam, iaitu pemberitahuan tentang Nabi Muhammad dalam kitab Bible. Semua pun orang Kristian kata tak ada, tapi apabila dikaji-kaji ternyata memang ada cerita tentang Nabi Muhammad dalam kitab Bible. Ada banyak bukti. Kuliah yang lalu kita bagikan lebih kurang 9 bukti. Agama Kristian ni, kitab Injil ni dia datang 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Maksud dia 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad, dalam kitab Injil tu dah cerita tentang Nabi Muhammad. Dan semestinya lah orang-orang Kristian dia memang tahu, memang kenal Nabi Muhammad ni. 600 tahun dia belajar pasal Nabi Muhammad je. Mesti dia tahu. Tapi apabila Nabi Muhammad lahir saja, mereka tak mau mengaku. Begitu juga dengan kaum Yahudi, lagi lama. Nabi Musa lebih kurang 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa dah ada dah. Sepanjang ribuan tahun tu mereka tahu cerita tentang Nabi Muhammad. Dah disebut dah dalam kitab-kitab mereka. Tapi malangnya apabila lahir saja Nabi Muhammad, kaum Bani Israel ni dia tak mau mengaku, kerana Nabi Muhammad lahir bukan daripada kaum Bani Israel, datang daripada keturunan Nabi Ismail. Di antara bukti yang kita kongsi, yang pertama, dalam kitab Bible ni ada cerita Nabi Muhammad duduk di Gua Hira. Macam mana malaikat Jibril datang peluk dia, malaikat Jibril suruh dia baca, dia tak boleh nak baca. Ada cerita tu. Bukti yang kedua, Nabi Yahya pun dah bagi tahu rupanya memang ada satu orang Nabi yang akan datang. Tapi bukan Nabi Isa, ada Nabi yang lain. Dan orang-orang yang jumpa Nabi Yahya pun ketika itu, mereka pun sedia maklum dah, memang ada satu orang Nabi lain yang akan datang. Bukti yang ketiga, kata Nabi Isa sendiri, banyak benda yang aku tak sempat nak ajar kamu sekarang, tapi apabila datang satu orang yang lain, dia akan ajar kamu keseluruhannya. Jadi dia cerita tentang Nabi Muhammad lah tu. Bukti yang keempat, kata Nabi Isa, dia pesan kepada kaum Bani Israel, kamu memang kena cari Nabi Muhammad ni. Sebab kamu saja yang kenal sifat-sifat Nabi Muhammad. Orang lain dia tak cari. Sebab mereka tak tahu macam mana Nabi Muhammad ni. Lahir di mana, rupa macam mana, cara gaya berjalan macam mana, orang Bani Israel tahu. Jadi Yesus pesan
kepada Bani Israel, tunggu Nabi Muhammad ni cari dia di mana. Sebab tu sebahagian orang Bani Israel mereka duduk di Madinah. Sebab mereka tahu Nabi akhir zaman akan datang berhijrah ke Madinah. Bukti yang kelima daripada kitab Bible, cerita kebun anggur. Kita cerita panjang pasal kebun anggur ni. Tuhan kata dia nak serahkan kebun anggur ni kepada orang lain. Maksud dia daripada kaum Bani Israel yang banyak Nabi-Nabi ni tak mau bagi dah. Ilmu-ilmu agama dia nak bagi pada orang lain. Jadi orang lain tu lah, ya, Nabi Muhammad. Bukti yang keenam,